Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada kedua-dua para panel yang cantik lagi ceria pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk menjayakan forum kita ya. Okey, jadi tajuk yang akan kita bincangkan adalah menanggani isu jenayah semasa berdasarkan dalam perspektif Islam. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Islam ini merupakan agama yang syumul, iaitu lengkap dan juga menyeluruh. Yang mana merangkumi setiap aspek kehidupan termasuk dalam menanggani isu jenayah yang semakin membimbangkan pada masa kini. Jadi bersama saya pada hari ini ialah dua orang panel yang akan mengumpaskan tentang isu ini dengan lebih mendalam. Jadi panel pertama saya kenalkan ialah Siti Syafiqah binti Muhammad Suhaimi dan juga panel yang kedua adalah Nur Aimi Atira binti Zakaria. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel yang cantik, manis lagikan anggun ini kerana sudi bersama kita ya untuk menjayakan forum pada pagi ini. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan isu pertama kita iaitu jenayah cyber seperti contohnya dalam penipuan dalam talian, skamer dan juga penyebaran maklumat palsu lah yang semakin berleluasa pada masa kini selaras dengan zaman IT orang kata zaman sekarang kan. Jadi soalan saya kepada panel pertama, apakah pandangan puan dari sudut pandangan Islam terhadap jenayah cyber ini? Okey, terima kasih banyak-banyak kepada cik moderator kita yang cantik, Ayu lembut je. Okey, saya terus kepada soalan yang cik moderator tanyakan ya. Secara mudahnya, jenayah cyber ni seperti skamer, ini hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Walaupun kita tak nampak muka si penipu dan semuanya berlaku dalam alam maya je, tapi hukumnya tetap sama seperti mencuri atau merompak secara bersemuka. Jadi contohnya kalau yang terkini sekarang selalu kita dengar berita kes Makau scam ataupun penipuan pautan fail. Macam penipuan dekat WhatsApp, ada orang nak curi duit bank, ataupun penipuan pelaburan palsu di Telegram. Semua ini adalah bentuk penganiayaan dan mengambil harta orang lain secara batil, salah. Orang Islam sangat mementingkan sifat jujur dan amanah. Rasulullah SAW sendiri digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Jadi untuk menangani isu ini, kita perlu kembali kepada asas, iaitu ada 3. Yang pertama, pendidikan dari rumah. Ajar anak-anak tentang keberkatan rezeki. Duit yang nak dapat tu cara tipu tak akan bawa berkat. Yang kedua, jangan tamak. Masyarakat kita ni kena sentiasa beringat jangan mudah gelap mata dengan tawaran untung cepat atau duit mudah. Yang ketiga, tindakan undang-undang. Hukum takzir, hukuman pengajaran yang lebih berat perlu dikenakan oleh pihak berkuasa supaya sindiket penipuan ini takut menerus kegiatan mereka. Kesimpulannya, selagi kita berpegang kepada prinsip kejujuran dalam Islam, kita akan mudah terjebak sama ada sebagai pemangsa maupun pemangsa. Itu je daripada soalan pertama. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel pertama, Siti Syafiqah. Jadi sangat bermanfaat ya penjelasan yang tersebut. Jadi saya teruskan kepada panel yang kedua yang mana apakah punca utama berlakunya jenayah cyber ini dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator kita yang lagi cantik dan ceria. Okay, apakah antara punca utama berlakunya jenayah cyber ni? Yang pertama ialah kelemahan iman dan juga kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama. Contohnya daripada sejak kecil, pelaku yang melakukan jenayah cyber ni tidak diterapkan dari ibu bapa dan penjaga ni tentang penghayatan terhadap ajaran agama Islam. Selain itu, punca seterusnya ialah sikap tamak dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah
juga menjadi faktor utama. Contohnya tak perlu mencari kerja, kita buat benda senang terus dapat untung. Sebenarnya ada juga individu yang merasakan bahawa jenayah di alam maya ni sukar dikesan berbanding dengan jenayah yang kita lakukan di hadapan khalayak ramai ataupun di publik. Jadi mereka berani melakukan penipuan tanpa rasa sebarang ketakutan. Jadi sebenarnya dalam Islam ni ada hukuman untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan walaupun dilakukan secara tersembunyi. Jadi maknanya Tuhan Allah ni nampak walaupun kita melakukan sembunyi ke, mak ayah kita tak tahu ke, kawan-kawan kita tak tahu pun, itu still dianggap sebagai dosa. Jadi pengukuhan iman dan kesedaran tentang dosa dan pahala ni amatlah penting bagi membendung jenayah ini daripada terus berleluasa. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada panel yang kedua, Nur Aimi, atas penjelasan yang sangat panjang itu tadilah. Okey, jadi seterusnya kita beralih kepada isu yang kedua, iaitu penyalahgunaan dadah yang semakin membimbangkan juga, khususnya dalam kalangan remaja masa kini lah. Jadi soalan saya kepada panel yang kedua, iaitu Nur Aimi Atira yang cantik sangat ni, merah ni. Jadi apakah pandangan dalam pandangan Islam terhadap penyalahgunaan dadah ni? Macam mana tu? Okey, terima kasih kepada panel kita, Zanatul. Okey, sebenarnya dalam Islam ni segala perkara yang memudaratkan akal dan juga tubuh badan ni sebenarnya dikira haram. Termasuklah yang kita berbincang tadi, yang dikatakan dalam soalan tadi, iaitu dadah. Okay, penyalahgunaan dadah ni bukan sahaja merosakkan individu, tapi malah dia turut memberi kesan negatif kepada keluarga dan juga masyarakat. Jadi Islam melihat ni sebagai isu yang bukan hanya dari sudut hukuman semata-mata, tapi juga dari sudut pemulihan dan juga pencegahan. Okay, untuk yang dalam ni kita tahu kan ada pemulihan dan pencegahan. So jadi ada pendekatan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan dan mencegah kegiatan dadah ni, iaitu yang pertama ialah melakukan program pemulihan kepada penagih dadah. Yang kedua, memberikan sokongan daripada keluarga, masyarakat, serta membimbing penagih dadah ni dengan pengisian rohani seperti solat dan juga zikir. Tapi kita ada penagih dadah, jadi kita juga ada pengedar dadah. Pengedar dadah ni sebenarnya hukuman dia lagi berat daripada orang yang menagih dadah. Kerana sebab pengedar dadah ni lah menjadi punca kerosakan yang lebih besar dalam masyarakat, sebab mereka lah yang mengedar dadah ni kepada penagih-penagih dadah yang lain. Betul sekali apa yang panel kedua yang Aimi cakapkan sebentar tadi ya. Jadi kita terima kasih diucapkan kepada saudari Aimi yang cantik ni. Jadi seterusnya saya ingin bertanya pula lah kepada panel yang pertama, iaitu Siti Syafiqah. Jadi apakah langkah pencegahan yang boleh diambil berdasarkan ajaran Islam untuk mengatasi masalah ini? Okey, terima kasih Cik Moderator. Bila sebut soal pencegahan ni, langkah pertama dan paling utama mesti bermula daripada rumah. Sebab apa? Ibu bapa perlu jadi kawan rapat kepada anak-anak. Zaman sekarang ni ancaman dadah dah semakin canggih. Ada pihak tak bertanggungjawab yang mencampurkan dadah ke dalam freezer vape, rokok elektronik lah, atau menyembunyikan dalam bentuk gula-gula, mushroom candies kalau zaman sekarang panggil, untuk menarik minat remaja. Kalau ibu bapa tidak pantau dengan siapa anak berkawan atau tidak ambil tahu apa yang anak tengok di telefon pintar, mereka sangat mudah terpengaruh. Jadi sebab itulah Islam menekankan pembinaan benteng dalaman yang kuat. Jika kita didik anak-anak untuk jaga solat 5 waktu, dekatkanlah diri dengan Al-Quran dan zikir, dan fahamkan tentang konsep dosa dan pahala. InsyaAllah pengisian rohani inilah yang akan menjadi perisai atau shield untuk mereka. Apabila jiwa dan iman mereka kuat, mereka akan adalah keberanian untuk berkata tidak kepada dadah. Itu saja daripada saya. Okey, itu merupakan penjelasan yang sungguh molek lah untuk diambil sebagai pencegahan untuk
orang insan yang ambil dadah ni kan. Jadi seterusnya kita akan kupaskan tentang isu yang ketiga, iaitu jenayah seksual. Tadi dadah, sekarang ni kita masuk kepada jenayah seksual pula, yang mana semakin membimbangkan jugalah dalam masyarakat zaman kini. Jadi kepada soalan saya untuk panel yang pertama, Siti Syafiqah, cantik anggur molek ni. Jadi apakah pendekatan Islam ni untuk menanggani isu ini, merangkumi jenayah seksual lah dalam masyarakat ni? Silakan. Okey. Islam sangat memandang tinggi soal menjaga maruah dan kehormatan diri. Hari ini jenayah seksual bukan hanya berlaku secara fizikal tetapi juga berleluasa di alam maya. Contoh yang sangat membimbangkan sekarang ialah gangguan seksual di media sosial. Contohnya penyebaran video aib, macam contohnya porn, dan juga cyber grooming, iaitu orang dewasa yang memujuk rayu kanak-kanak di internet untuk tujuan seksual. Bagi mencegah perkara ini, Islam telah menggariskan beberapa panduan yang sangat praktikal. Yang pertama, jaga batas pergaulan, iktilat. Elakkan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan tanpa keperluan, apatah lagi bersembang tentang perkara-perkara lucah. Yang kedua, menutup aurat. Berpakaianlah dengan sopan seperti disyariatkan untuk melindungi diri kita. Yang ketiga, tundukkan pandangan ataupun kita panggil gadul besar. Ini sangat penting di zaman sekarang kerana tundukkan pandangan ini bukan sahaja di luar tetapi juga kawal mata daripada melihat bahan-bahan lucah di skrin telefon. Dan juga dari sudut undang-undang pula, Islam memang menekankan hukum yang tegas, tetapi Islam juga meletakkan syarat pembuktian yang sangat ketat untuk memastikan tiada siapa yang teraniaya. Tujuan utama hukuman ini bukan sekadar nak menghukum tetapi untuk memberi ketakutan dan pengajaran supaya jenayah ini tidak berluasa dalam masyarakat kita. Itu sahaja dari saya. Okey, baiklah. Jadi kesimpulannya dekat sini sangatlah jelas lah, lagi berkesan lah. Jadi seterusnya saya nak tanya soalan kepada panel yang terakhir kita lah. Jadi ini adalah merupakan soalan yang terakhir untuk forum kita hari ni. Kejap je rasanya kan, baru je mula tadi tiba-tiba dah nak habis. Okey, jadi untuk panel yang kedua, Aini, jadi apakah peranan masyarakat dalam menanggani isu inilah dari segi pandangan saudari? Okey, baiklah. Terima kasih moderator atas soalan tentang masyarakat tadi. Sebenarnya masyarakat ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani jenayah seksual ni. Jadi apa peranan masyarakat ni kan? Antara peranan tersebut ialah memberikan pendidikan tentang kepentingan menjaga maruah diri. Tak kisahlah ibu bapa ke, guru-guru ke, kepada anak-anak murid kita, kepada anak-anak kita, penting untuk kita mengajar mereka, mendidik mereka cara yang betul untuk menjaga maruah diri mereka. Dengan siapa mereka patut berbual, berkawan, cara memilih kawan. Seterusnya ialah mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian serta saling menasihati antara satu sama lain. Jika ada berlaku kesalahan ke atau benda yang patut kita tegur, jangan berlapik-lapik. Selain itu, ibu bapa juga perlu lebih peka terhadap pergaulan anak-anak dan memastikan mereka berada dalam persekitaran yang selamat. Contohnya, selalunya ibu bapa ni sibuk dengan pekerjaan masing-masing sampai tak peka apa yang anak mereka lakukan dalam kehidupan mereka di sekolah ataupun dalam social media, dalam telefon mereka. Jadi ibu bapa perlu cek lah dengan siapa mereka berkawan, berhubung, adakah pergaulan mereka ni dalam circle umur mereka je ke ataupun ada yang lagi tua. Yang tu kena tengok. Sebab semua tu memberikan kesan lah, sama ada kesan yang baik ataupun kesan yang buruk kepada mereka. Jadi dengan kerjasama dengan antara semua pihak, ibu bapa, guru-guru dan juga masyarakat ni, isu jenayah seksual ni kita dapat tangani dan dikurangkan secara berkesan. Itu sahaja daripada saya.
Jadi terima kasih kepada panel kita yang cantik Ayu ini. Jadi dengan berakhirnya soalan daripada panel saudari Aimi, jadi saya nak buat kesimpulan lah dekat sini. Jadi sebagai kesimpulannya dapat kita lihat bahawa Islam ini dia menyediakan panduan yang lengkap dalam menangani isu jenayah. Jadi Islam ni bukan saja tekankan dari segi aspek hukuman, tetapi juga memberi penekanan kepada pencegahan, pendidikan dan juga pemulihan. Jadi oleh itu, jadi setiap individu perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan masyarakat yang lebih aman dan juga sejahtera dapat diwujudkan dalam dunia ni lah. Jadi akhir kata dari saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-kedua panel yang cantik, jelita dan juga anggun ini dalam memastikan masyarakat atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga penjelasan yang sangat cukup jelas itu tadi ya. Jadi oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق